Selamat menonton saluran Jackpot Garage. Nama saya Lau dan ini adalah sebuah Triumph Thruxton 1200 FE. FE apa tu? Fikir esok? Full dan empty? Fantastic engine? Fast enough? Itulah Final Edition. Edisi terakhir ni. Ada wang sebanyak macam mana pun tak boleh beli dah. Lambang ni tunjukkan korang siapa Cafe Racer Otai since 1969. Engine 1200cc, 100 lebih horsepower. Macam tak cukup? Mama dan kakak-kakak, torque sama dengan Super Sport dan sampai lagi laju daripada ZX10. Triumph lama ada air cooled system. Sedap, tapi liquid cooling lagi pandai. Motor ni pakai braking system Brembo M50 sama seperti Ducati Panigale Gen pertama dan pakai fork daripada Showa sebab lawa. Crash bar kena teliti baru kesan sebab macam fairingnya smooth dan design penuh perhatian. Pernah nak duduk di sambungan garis lumba-lumba pakai jam 2 buah sebab ni seutas Roger Smith, bukan jam tangan Casio. Buka tangki macam nak buka kelalang Royal Selangor, bersih, berkilau dan berkelas. Cermin sisi, sentuhan grip macam bukannya macam pegang raket tenis, macam pegang tangan Laura Robson. Handlebar Cafe Racer dipasangkan tangki pump dan lever Italiano. Tarik tuas 100%, dapat 100%, macam buat cappuccino. Ada juga mekanisme untuk lock speed. Tangan letih, tekan butang. Tangan tak letih, tekan butang. Oh, selamat membangun sayang. Lebih kurang 5,000 km dan running. Kurang jalan, tapi siap conditioning. Jarak, minyak, sebagainya boleh nampak melalui sistem ini. Mari, tarik clutch, cucuk puting, dengar bahasa England. Bunyi enjin Bonnie tak senyap, tapi bukan bising merimpit juga. Macam Benedict Cumberbatch berdehem lepas minum mocha pekat. Apa masih sekarang? Lampu setting untuk pergi kerja, balik kerja, masih sihat. Compression boleh main klik-klik 20 setting. Rebound ada 40. Riding tanpa bini, riding dengan bini, riding dengan bini lepas makan buffet, riding dengan bini orang lain. Tengok lampu style romantis masa purba tapi terang zaman moden. Sistem brake Italy, suspension jempunan Sweden, tayar asal Jerman. Motor British yang internasional juga kerana kenal kualiti. Rantai sebelah kanan, jangan tanya kenapa. Bagi you tengok sekali lagi. Next viewing kena bayar tau. Seat belakang tertutup tapi ada tapak kaki untuk penumpang gaib. Sisi kanan cun, kiri pernah cium lantai tapi terpakai lidah. Garisan emas cat hijau. Untuk jabatan ni, Triumph tak pakai mesin. Dia pakai CH Triumph Thruxton 1200 FE. Edisi terakhir, bukan edisi pupus. Raja kita selamat bertakhta.